Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni kita ada benda baru dan hint dia adalah dia makanan dan dia kita dah pernah beli tapi dapat kecil. Harga dia mahal. Okay, dan sorry belakang saya pasir tapi okay, jawapannya ialah coklat Dubai. Yang ni dia dapat besar dan yang ni dia mahal juga, RM75. Oh my god, mahalnya. Dan dia Mr. Baby. Okay, jadi kita tengok guys. Alright, ini kita dah ada karpet baru. So, kita buka guys, macam mana cara nak buka dia ni. Ya, susah juga dia nak buka. Oh, ya, mula-mula kita taruh gambar. Okay, kita buka. Aduh. Okay guys, ini dia coklat premium dia. Wow. Alright, ni kotak dia guys. Kotaknya kita baru keluarkan dari peti ais. Sebab kita dah beli waktu lepas sahur macam tu lah. Pukul 9.30 macam tu kita dah beli. So, ni kita masukkan dalam peti ais sebab puasa kan dulu. Dan kita kena berhati-hati buka dia, sayang. So, tak apalah, inilah dia lah. Okay, jom kita buka. Sorry guys, lama tak buat YouTube sebab phone saya rosak. Saya guna phone mak saya. Aduh, susahnya nak buka. Okay, jom kita buka. Oh my god guys, di situ ni kita dapat yang besar. Berminyak. Oh my goodness guys, ini coklat Dubai ni. Okay guys, ini versi besar, so kita takut. Okay, so kita patah tengah guys, patah tengah. 1, 2, 3. Susah ni. Ui guys. Tada. Tak. Saya kecil. Ya, susah ni guys. Tapi dalam dia crunchy macam ni. Kita makan je lah guys. Kalau tak dapat kita makan dia. Bismillah. Dalam dia crunchy dan coklat dia macam tak sesuai sangat. Coklat dia macam biasa-biasa je. Saya suka rasa yang dulu punya. Yang saya beli yang kecil tu. Yang kecil tu lagi sedap.
Tapi dalam dia sangatlah crunchy. Saya suka crunchy yang di dalam ni. Sedap ya kak. Okay. Sekarang kita lihat foto. Okay guys. Sudah review coklat dua kita. Dan kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ya, ingat. Kalau korang nak juga, kalau korang nak juga, saya dah kata dah lahir. Kenapa? Pandai. Like, subscribe, comment, and share. Bye. Bye-bye.